Ayam bermacam ayam. Ada ayam kampung, ayam hutan, ayam siam, ayam Turki, ayam Belanda. Macam-macam perihal ayam. I guess life in the jungle isn't that bad. Ikut cakap Uncle Rahmat aku, you've got to be content with the simple things in life. Sometimes. Bak kata orang Melayu, janji perut kenyang. Keep it up. Don't give up. Keep it up. Rani Kulub. Keep it up. Kamu kacau saja aku. Nak bertapa pun tak boleh. Apa Rani Kulub buat kat sini? Ayah sedang bertapa. Oh, betapa? Ya. Ayah kena bertapa untuk mengatasi segala masalah-masalah yang dihadapi oleh fenomena sekarang. Kamu datang sini ayah sudah tahu. Ki Jamas. Betul? Macam mana ayah tahu? Ayah tahu. Ya ke ayah? Ya, ayah tahu. Nama kamu siapa? Faiz. Ayah tahu. Ayah memang berkuasa ayah. Ya. Saya ada base camp dekat situ. Tahu kat sini. Kamu tak nampak ke ayah dah lama sini? Kalau ayah sudi, kita boleh... Ayah boleh tolong tunjuk saya, tunjuk Boleh. ilmu? Boleh, insyaAllah. Jom. Jom. Ayah rasa ayah ada kuasa. Kuasa apa tu? Macam saya dengar cerita ayah ni. Kira macam ayah ni ada kuasa. Sebab ayah duduk lautan. Ayah betapa? Ayah boleh menyelam 2 jam. 2 jam? 2 jam. Tanpa bernafas? Kenapa Rani Kulub jadi macam ni? Sebab Rani Kulub jadi gini, pertama sekali media lah. Media masa lah. Suak khabar. TV3 pun dulu banyak ambil ayah. Ayah report kucing beranak boleh masuk dalam TV3 kan. Apakah ayah punya keterampilan? Ayah ni sebagai apa? Contoh dia wanita-wanita kan, perempuan-perempuan kan. Suka bergambar dengan ayah kan. Ramai, puluh ribu, beratus ribu. Ladies man orang panggil. Ayah dah sebut benda tu. Dia pun, Rani Kulub ni boleh payung lah, dia kata kan. Kadang-kadang perempuan dia ambil gambar tu, dia ada masalah. Dengan suami dia ke, dengan kekasih dia ke kan. Jadi dia ambil gambar, dia taruh dalam handphone dia. Taruh wallpaper kan. Dia tengah bosan, dia tengok muka... Dia tengok muka ayah, dia jadi hilang bosan lah. Pasal ayah dia banyak membawa kepada sayu dia hilang kebaikan. Contoh dia orang ambil gambar ayah, dia taruh kat tandas. Padahal dia tu ada penyakit, sebelit. Yang tak boleh nak buang air besar. Dia nampak ayah dia terus tu buang air besar kan. Satu, ayah banyak ayah dapat maklumat lah kan. Lepas tu, ada kisah dia, anak dia menangis malam. Ni fake kan. Anak dia menangis malam. Bapak dia buat dek tak hati je. Pasal dia sawan tangis. Sawan tangis? Sawan tangis. Bomoh dah berbelas-belas. Kan? Dukun dah banyak. Duit dah habis ke hospital. Anak tetap nangis. Jadi kemungkinan yang mak dia kemarin tu, ada ambil gambar ayah. Dia tunjuklah gambar. Masa dia nangis, ayah kata tunjuk anak kau. Dia tunjuklah. Berhenti nangis. Baik. Habis besok diam je. Rupa-rupa dia pensan. Handphone ke apa tu? Yang ni Ini ayah sedang berinteraksi dengan orang-orang gaib. Orang-orang yang kita pun tak nampak. Apa dia cerita kat ayah? Yang baik-baik sajalah. Baik-baik saja. Yang buruk dia tak cerita. Macam Fit tak jumpa ayah kan. Dah tahu dah. Dah tahu dah? Tahu. Dia guna Bluetooth ke Wi-Fi ke? Dia semua ada. Semua ada? Messenger, Bluetooth. Dia terus masuk Boom. Boom. Keep it up. Don't give up. Wake up. Semua... Dia benda-benda yang dia rhyme. Dia macam bunyi sama, tapi rempuh tak bunyi sama. Rempuh dia maknanya kita jangan putus asa. Yang kita sampai setakat tu je kita dah. Kita adalah. Tak apalah, kita lupakan. Tak ada. Kita terus sampai berjaya. Macam mana kita set Ki Jamas tu. Jangan kita give up. Rempuh. Ini masuk rempuh ni banyak dia punya benda yang kita kena rempuh. Andai kau gagal lagi usah bersedih. Keep it up. Cha-cha-cha. Apa yang terjadi? Ya. Pasti kejayaan menanti. Yeah. Keep it up. Keep it up. Justru itu don't give up. Usahamu harus digilap. Yeah. Ada orang keep it up. Don't give up. Okay. Itu pegang ayat itu. Tu ayat yang ayah nak bagi sebenarnya pada Fik.
Bagus ayah. Apa tak bagus pula. Memang tak ada ayah seorang je ada ayat tu. Okay, ayah. Ya. Saya ngasih Ya, ayah sama. turunkan ilmu kepada saya. InsyaAllah. Harap ayah boleh tunjuk ajar saya untuk menghadapi rintangan untuk saya menjumpai Kijang Emas ni lah. Ya. Macam mana ayah? Okey. Kita diri tegak. Kita pandang tepat pada yang nak menyerang kita. Terus kita buka satu. Okey. Dua. Angkat kaki kanan. Hei. Hap. Kalau belakang. Hap. Ke depan balik. Hei. Kalau kita nak menentang apa-apa yang menghalang saya daripada menjumpai Kijang Emas, saya boleh guna ilmu ini. Boleh. Dengan mantra yang saya sebut tadi. Pasak. Terus. Pasak. Buah yang ayah bagi tadi. Gunakan ilmu yang ayah bagi pada kamu ni baik. Kamu seorang je yang dapat ilmu ni. Mana dia menghilang? What's it like being a girl, man? Can you be specific? I don't see myself as something that has been separated by gender. You know, macam I'm limited by gender. Yeah. I see people as souls and not by what their genitals look like.